Assalamualaikum semua. Guys, hari aku scroll TikTok aku jumpa lah. Kan? Ha? Uh, Pasal lantikan baru SPRM. Kan? Jadi sekarang ni dah nyata dah. Ha? 99.9% Azam Baki tidak akan disambung kontraknya. Kontraknya hanya tinggal dalam masa sebulan lebih, 2 bulan, lebih kurang macam tu je. Kan? Dan lantikan baru yang akan melantik siapa terajui SPRM, Tuanku Agong. Jadi aku terfikirlah sekarang ni, geng-geng siapa aku cakap daripada MP Pandan lah, kan? Nak buat demo turunkan Azam Baki apa ni semua, untuk apa? Dah confirm tentu Azam Baki akan turun dah. Cuma tunggu masa dalam tamatnya tempoh kontrak dia. Dalam sebulan lebih, 2 bulan lagi. Tak lama pun. Jadi aku jadi pelik ni. Apa yang macam desperate sangat, yang macam kalang kabut sangat, macam ada ketakutan yang tak dapat nak disorok lagi ni. Kenapa ni? Cuba buat bertenang, buat berehat. Ni kepada yang mahasiswa ni tu, Agong dah nyatakan. Jangan derhaka kepada Agong. Agong dah nyatakan dah. Lantikan baru better akan lantik. Jadi tak ada kena-mengena dengan Perdana Menteri, tak ada kena-mengena dengan kabinet, tak ada kena-mengena dengan kerajaan. Jadi bagi pandangan aku, hajat korang dah tercapai dah. Ni apa yang nak berdemo-demo lagi, nak turun Azam Baki? Memang dia akan turun. Nak turun apa lagi? La ilaha illallah. Kadang-kadang kan, tak tahulah aku, bagi pendapat aku lah, orang-orang yang macam ni dia ada, mungkin ada masalah lain dalam jiwa dia, yang mengganggu emosi dan perasaan dia. Kan? Bagi pandangan aku lah kan. Sebab Agong sendiri dah nyatakan, beliau akan lantik pemimpin baru yang akan terajui SPRM. So nak apa lagi? Jadi aku harap para mahasiswa ni yang itu hari berdemo semua ni, jadi janganlah derhaka kepada Agong sendiri. Kita kena hargai, kita kena hormati, kita kena sanjung titah Agong. Jangan jadi anak muda yang derhaka. Dan jangan kerana mengikut seseorang, kamu terpalit dengan orang kata apa? Terpalit dengan kederhakaan ini. Jangan. Perjalanan kamu anak muda masih jauh dan panjang. Masa depan kamu perlu diutamakan. Pelajaran kamu perlu diutamakan. Kehidupan kamu yang lebih sempurna perlu diusahakan. Bukan hanya dengan mengikut segelintir pemimpin ataupun ahli parlimen, kehidupan kamu akan terjamin. Ingat tu. Kamu kena bentuk dan lukis sendiri perjalanan hidup kamu dengan sempurna. Dengan yang terbaik. Bukan dengan mengikut cara orang lain. Jadi hati-hati semua. Dan yakin dan percayalah dengan Tuanku Agong kita. Kerana Tuanku Agong lah yang akan menyelamatkan orang Melayu, rakyat Malaysia semua yang berbilang kaum ini, yang akan sentiasa melindungi dengan adil dan saksama. Assalamualaikum semua.